Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan terbaru kami iaitu Bicara Kadi di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Para pendengar dan penonton sekalian, anda boleh ikuti kami di semua platform sosial media kami di Instagram, Facebook, YouTube dan juga TikTok Radio An-Nur untuk ikuti perkembangan semasa terkini Radio An-Nur. Jadi, para pendengar dan penonton sekalian, bersama dengan saya pada hari ini adalah Tuan Haji Muhammad Zaini bin Muhammad Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya pada hari ini? Alhamdulillah, TJ Fat. Ya, betul. Jadi beliau merupakan Kadi Daerah Johor Bahru dan tajuk kita pada hari ini adalah kenapa kita perlu kahwin. Jadi apabila kita sebut tentang perkahwinan ini, ia adalah sesuatu perkara ataupun sesebuah soalan yang sentiasa ditanya apabila di majlis perayaan. Bila awak nak kahwin? Dah kahwin ke belum? Jadi pada hari ini kita telah dapatkanlah seorang yang sangat arif tentang perkahwinan ini, iaitu Kadi Besar Johor Bahru. Jadi soalan pertama saya lah kepada Tuan Kadi. Kenapa kita perlu kahwin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fatuqdali. Allahumma syafi'u fiyya. DJ Fat. Ya, saya. Terima kasih kerana mengundang saya ini dalam Radio An-Nur, Ya, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Alhamdulillah. Tentang kahwin ni memang dia sentiasa ada dengan kehidupan. Ada kehidupan adalah kahwin, ada kahwin adalah kehidupan. Sebagaimana yang kalau kita lihat sejarah Bani Adam itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan Nabi kita yang pertama, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Tak lama selepas itu Allah kurniakan kepada Nabi Adam pasangannya Hawa, yang datang daripada tulang rusuk kirinya, menunjukkan bahawa ulama mengatakan ia menggambar dan memberikan pada kita bahawasanya manusia ini perlukan pasangan. Indah hidup ini kalau berpasangan. Bukan kita kata tak ada pasangan itu tak indah lah, sebab ada juga orang yang belum dapat lagi dia punya pasangan. Namun memang Islam ini mengiktiraf hidup ini perlu pasangan. Hatta kalau kita lihat kejadian alam ni pun seluruhnya berpasangan. Siang yang kita sedang hidup pada waktu pagi ini, pasangannya adalah malam. Matahari di waktu siang, pasangannya adalah bulan di waktu malam. Ya, begitu juga dengan hal-hal yang lain, semuanya berpasang-pasangan. Jadi apatah lagi kita manusia yang Allah jadikan sebagai khalifah di atas muka bumi ini perlukan pasangan. Kerana itulah Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa min ayatihi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Ayat ni di penghujung itu Allah sebutkan ia sebagai tanda bukti akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kebesaran Allah? Allah menjadikan manusia dan bukan satu jantina je, tapi ada dua jantina, lelaki dan perempuan, iaitu berpasang-pasangan. So bila kita sebut berpasang-pasangan, sudah tentu mereka perlukan satu sama lain. Maka bagaimana mereka boleh hidup sejajar dengan kehendak Allah? Maka Allah syariatkan perkahwinan. Bila Allah syariatkan perkahwinan, mereka boleh hidup bersama secara sah dari segi agama, dari segi undang-undang, dan dari segi biologi mereka dapat hidup dengan aman dan tenteram. Bagaimana ayat yang saya sebutkan tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Allah jadikan daripada kalangan kamu tanda-tanda kebesarannya, iaitu azwaja, berpasang-pasangan, isteri daripada pasangan kamu, suami daripada pasangan kamu, litaskunu ilaiha, supaya kita rasa sakinah. Biasa kita dengar perkataan sakinah kan, warahmah kan. Bila orang kahwin kita kata tahniah man, dapat isi, moga kau sakinah dengan dia. Isi aku memang nama Sakinah. Dapat double lah. Dapat dua sakinah. Dapat dua sakinah kan. Sakinah maknanya ketenangan. So kita memang sangat syukur kerana kita ini bukan sahaja
berpasangan, tapi kita dalam agama kita ni, agama Islam yang Allah berikan, Allah kurnia pada kita ni, satu-satunya agama yang Allah redha dalam hidup ini iaitu Islam, dan dalam Islam ada syariat perkahwinan. Dengan jalan perkahwinan itu kita dapat bersama dengan pasangan kita untuk kita memperoleh yang namanya sakinah, ketenangan. Dan ketenangan ini datang daripada mawaddah. Hasil ketenangan itu akan munculnya mawaddah dan juga rahmah. Mawaddah ni yakni kasih sayang. Kau sayang aku tak? Sayang. Contoh kan. Kita akan terasa orang sayang kita kan. Dengan pelbagai cara lah. Ucapan dia mungkin, tingkah laku dia mungkin dan sebagainya. Jadi sayang yang luar biasa yang diiktiraf oleh Allah bila mereka hidup berpasangan dalam berumah tangga. Dan juga kita akan dapat hasil daripada sakinah dan perkahwinan itu, kita dapat rasa rahmah, iaitu belas ihsan. Okay. Manusia memang semula jadi dia ada sifat ihsan itu kepada makhluk Allah dan yang lain-lain. Tapi dengan pasangan kita ni, dia punya belas ihsan tu kita akan dapat benefit lebih lagi. Contoh, sebagai suami dah tentu akan automatik rasa tanggungjawab untuk cari nafkah, nak bagi makan minum anak isteri. Maka tujuan dia keluar, tak kira hujan ke panas ke, susah ke senang ke kan, maka dia dapat rezeki, bawa balik. Inilah ihsan dia ke atas rumah tangga isteri dan anak-anaknya. Isteri dekat rumah walaupun tak bekerja, tapi menguruskan rumah tangga, anak-anak, memasak dan sebagainya, sebagai ihsan kepada kehidupan berumah tangga. Wah, cantik ni. Ya, betul. Kerana itulah kita perlu kahwin. Baik, terima kasih Tuan Kadi di atas jawapan yang cukup, orang kata syumul lah kiranya. Dan itu ticks all the boxes lah tentang kenapa kita perlu kahwin. Dan satu ayat yang saya nak kongsikan yang saya rasa menarik lah tentang kenapa kita perlu kahwin adalah key point dia adalah kita saling melengkapi, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adam je. Dan yang perkara yang menarik lagi adalah term-term seperti azwajah, iaitu tentang pasangan, sakinah, apabila kita kahwin kita mendapat ketenangan, dan yang paling penting sekali mawaddah, iaitu tentang kasih sayang antara pasangan suami isteri. Seperti mana kita nak hidup aman dan tenteram. Jadi para pendengar sekalian, para pendengar dan penonton, kita akan berehat seketika. Selepas ini kami akan ada lagi perungkaian yang lebih mendalam di Bicara Kadi di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jumpa selepas ini. Kembali semula dalam rancangan Bicara Kadi di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Jadi masih lagi bersama dengan saya pada hari ini, Kadi Daerah Johor Bahru, Tuan Haji Muhammad Zaini bin Muhammad Saleh. Jadi soalan saya ke seterusnya adalah, apakah makna nikah? Oh, nikah Ya, betul, nikah. Ini soalan yang bagus ni tentang makna ni. Sebenarnya apa saja yang kita nak buat, kita kena faham dulu. Al-fahmu daqiq, kefahaman yang mendalam dalam satu perkara itu memberi kesan kepada sikap kita terhadap perkara yang akan kita lakukan. Bukan saja kahwin, apa-apa juga. Kalau kita tak faham, mungkin kita akan buat sambil lewa, ataupun bila kita menghadapi situasi yang mencabar, menyukarkan, kita angkat tangan, kita give up, frah dan sebagainya. Sebab itulah kenapa perlu kita memahami tentang makna kahwin itu sendiri. Dan kalau makna ni saya boleh bagikan kepada dua makna. Satu dari segi makna, dari segi literal bahasa dia sendiri. Maksudnya nikah ni bahasa Arab, nun kaf alif ha, nikah. Diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita iaitu himpun. Ataupun cantum, ataupun kumpul. Dan memang seseorang itu bila bernikah, bila diijab kabulkan, mereka dihimpunkan dalam hidup berumah tangga. Ya, betul. Ali ni orang Johor Bahru, kahwin dengan Mina, contohlah Mina ni orang Batu Worth, Pulau Pinang, jauh 700 km. Betul. Kalau cuti raya memang 13 jam lah, jam. Walaupun mereka asalnya berjauhan, tapi bila diijab kabulkan, mereka duduk satu bumbung. Mereka dihimpunkan, mereka dicantumkan dalam hidup berumah tangga. Tu makna nikah. Tu makna kahwin. Berapa lama mereka dihimpunkan, berapa lama mereka dicantumkan dalam hidup berumah tangga,
Jawapannya lah selama-lamanya. Sehinggalah bertemu dengan ajal lah, ataupun kiamat. Betul. Kan? Sebab nikah dan kahwin ni dia tidak ada bertempoh. Contoh masa ijab kabul, aku terima nikah Aminah binti Mamat dengan mas kahwinnya RM20.5 tunai untuk tempoh setahun setengah. Automatik tak sah. Kerana nikah ni tidak ada tempoh. Memang tak ada. Atau mungkin mak kita tanyalah, Man, aku tengok engkau kenal dengan Minah tu baru 2 bulan setengah. Boleh ke kahwin dengan dia? Kita pun jawab, tengoklah mak, lepas kahwin kalau dia okey, saya on terus. Kalau dia macam masak tak sedap, ketiak dia tengik, 2-3 bulan je mak, gitu kan. Boleh tak kita bercakap begitu? Tak boleh. Kerana itu pentingnya, sampai hari inilah kita mewajibkan pasangan-pasangan yang nak berkahwin ni, dia kena pergi kursus dulu. Setidak-tidaknya dapatlah sedikit bekalan ilmu tu. Ilmu tu sangat penting. Kerana hidup berumah tangga ni dia bukan duduk dalam bertempoh 2-3 tahun ataupun sekejap, tapi selama-lamanya. Sedangkan kita akan berdepan dengan dia 24 jam. Masa kita bertunang, masa bercinta, jumpa 2-3 jam je. I love you, you love me. Tapi bila kita dah kahwin, duduk sekali 24 jam dengan dia, bangun-bangun tidur tengok muka dia dulu. Elio meleleh, rambut siapai, ciumlah ai, bau nak macam melongkang nak cium. Kan? Itu hakikat berkahwin. Memang kita akan bertemu dan berdepan dengan macam-macam situasi yang menyeronokkan, yang memahitkan dan pelbagai lagi. Kerana itu penting kita faham makna kahwin. Tadi dari segi bahasa ialah himpun, cantum atau kumpul. Dari segi hukum syarak pula, apa makna dia? Dari segi istilah, iaitu akad yang menghalalkan. Akad yang menghalalkan pergaulan lelaki dan wanita yang diharuskan berkahwin. Dengan menggunakan lafaz nikah ataupun tazwij. Ini makna nikah dari segi istilah. Okey, saya huraikan sedikit. Akad, mesti ada akad. Ataupun kita sebutkan ijab dan qabul lah dalam perkahwinan. Kalau dalam jual beli, akad jual dan akad beli. Saya jual barang ni pada tuan dengan nilai RM10. Pembeli kata saya beli barang ni dengan nilai RM10. Mesti ada taradin, persetujuan antara dua belah pihak dengan harga tersebut. Jadi ijab dan kabul begitu. Tapi dia bukan jual barang lah. Dia proses penyerahan. Mesti ada pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima. Yang menyerahkan tu siapa? Iaitu wali ataupun bapa pengantin perempuan. Ataupun mereka punya senarai wali. Kalau bapa tak ada, datuk tak ada, dia adik-beradik dan seterusnya. Jadi wali yang menyerahkan kepada siapa? Kepada pengantin laki-laki. Kita lah laki-laki, kita yang terima tu yang namanya qabul. Wali dia serah dengan lafaz ijab. Yang kita dengar, aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan anak kandungku Aminah binti Atan dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai. Tu lafaz serah, lafaz ijab. Sementara kita ni bang, pengantin laki-laki, kita akan sebut lafaz kabul. Macam mana DJ Fat pernah kabul dulu? Pernah? Saya tak belum kahwin lagi. Alamak, tu belum kahwin lagi. Sebagaimana pengantin laki-laki dia sebut dalam lafaz kabulnya, aku terima nikah Aminah binti Atan dengan mas kahwinnya RM22.5 tunai. Tu lafaz terima. Jadi berlaku akad yang namanya serah oleh wali dan qabul oleh pengantin laki-laki. Ini mesti ada. Dia tak boleh suatu pihak tak akan jadi ijab dan qabul itu. Saya nak ulas sikit tentang ijab dan qabul ni. Apabila berlaku akad ijab dan qabul, maka barulah Allah halalkan hubungan lelaki dan wanita. Baru jadi halal. Walaupun dia bertunang lama, 23 tahun setengah bertunang. Lahir-lahir dah bertunang, punya lama lah kan. Dia tidak menghalalkan hubungan. Yang jadi halal bila berlaku ijab dan qabul. Ulama bahas apa? Bagaimana boleh jadi halal? Kerana kita ni lelaki, kita sebut lafaz qabil tu nikah, aku terima nikah. Bila mana lelaki sebut aku terima nikah dalam lafaz qabul itu, maka ketika itu Allah angkat. Apa yang Allah angkat? Dulu yang Allah amanahkan kepada si wali itu.
bapa pengantin perempuan. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebajikan, agama anak perempuan tu tanggungjawab bapa dia, si wali tu. Bila mana kita ni pengantin lelaki-lelaki sebut qabil tu nikah, aku terima nikah. Ni lafaz keramat ni. Waktu itu Allah angkat dan Allah letak kepada siapa? Kepada kita bang. Sebagai pengantin lelaki-lelaki yang namanya suami. Wah, atas faktor itulah kesanggupan kita sebut aku terima, bukan terima anak dia saja, segala-gala yang Allah tanggungjawab atas bapa dia tu. Kita pikul ni bang, maka Allah halalkan. Wah, tu dia. Betul. Jadi kahwin ni tak senang sebenarnya. Ya, betul. Kan? Namun kalau kita punya nawaitu lillahi ta'ala, kerana Allah, nak ikut sunnah Nabi untuk jaga agama kita, yakinlah bahawa Allah akan kurniakan kemudahan-kemudahan untuk kita membawa kita punya isteri, keluarga dan rumah tangga ke jalan Allah. Jadi mudahlah. Jadi mudah. Hakikatnya memang berat ni. Tanggungjawab yang berat. Kerana itu jadi halal. Hubungan mereka jadi halal. Dan halal wanita dan lelaki sebagai suami isteri ni tidak ada dia punya batas dia. Tidak ada border halal mereka ni. Maksudnya apa? Kata ulama, tidak ada aurat antara suami isteri. Luar biasa bang. Kita dengan mak kita pun ada aurat kan, tapi kita dengan pasangan kita tak ada aurat. Atas sebab kesanggupan. Yang laki-laki sanggup, yang Allah letakkan dia sebagai suami, dan yang isteri pula bila dia bertukar status jadi isteri orang, kiblat dia dah bertukar. Dulu bapa, dia punya syurga dah beralih. Dulu bapa dah jadi isteri, syurga dekat mana? Suami. Pasal apa? Pasal suami ni menanggung tanggungjawab yang sangat berat, yang sangat besar, yang Allah amanahkan. Kerana itulah setiap isteri wajib berikan ketaatan kepada suami supaya memudahkan suami ini memandu rumah tangga. Saya ulas lagi sebab dari segi istilah ni panjang ni kan. Bila berlaku akad, maka Allah halalkan pergaulan lelaki dan wanita yang jadi suami isteri, dan mereka lelaki dan wanita ni hendaklah di golongan yang diharuskan berkahwin. Memang kita kena kahwin dengan orang yang berlainan jantina. Saya kena kahwin dengan perempuan, perempuan kena kahwin dengan lelaki kan. Memang tak boleh kahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Haram. Ya, betul. Kan? Tapi walaupun kita dah jumpa perempuan, adakah perempuan tu boleh kita kahwini dia dari sudut agama? Sebab ada wanita-wanita yang saya tak boleh kahwini dia. Saya bagi contoh, mak saya. Walaupun dia wanita, tapi kerana dia termasuk golongan yang mahram, orang yang haram saya berkahwin, saya tak boleh kahwin. Jadi kerana itulah sunat kita ini untuk orang kata bertunang, kan, sebagai langkah ta'aruf, berkenalan. Adakah dia benar-benar available dari segi syarak untuk kita nikahi? Betul. Sebab pernah berlaku, dia dah bertunang, dalam masa bertunang tu dia ta'aruf, rupa-rupanya bakal isteri dia adalah adik-beradik susuan kepada dia. Kan, ar-radha'ah tu dah jadi mahram kepada dia lah. Maka wajib putus tunang. Jadi itu tujuan hikmah kenapa disunatkan bertunang. Kan. Jadi hendaklah mereka yang kita kena pastikan dia adalah pasangan yang boleh kita kahwini. Itu nanti ada huraian panjang lagi lah. Yang mana nikah itu menggunakan lafaz, kan, lafaz nikah, kan, ataupun lafaz tazwij, yang kita dengar perkataan itu disebut oleh pengantin laki-laki dan juga wali lah, untuk mereka laksanakan acara akad nikah, ijab dan qabul. Jadi inilah secara ringkas tentang makna nikah ataupun makna kahwin. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan menghayati supaya kita boleh meneruskan kehidupan berumah tangga dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Tuan Kadi. Kalau kita nak simpulkan secara mudah, iaitu daripada segi bahasa ataupun detailnya, nikah bermaksud untuk berhimpun, dan daripada segi syarak pula, yang ringkasnya adalah akad yang menghalalkan. Jadi para pendengar sekalian, apabila kita dah dengar tentang penjelasan tentang apa itu nikah, moga-moga ilmu yang kita perolehi pada hari ini kita kongsikan kepada orang lainnya. Tuan Kadi, betul tak? Ya. Kerana ilmu tanpa amal adalah, saya rasa, rugilah. Jadi kita kongsikanlah ilmu apa yang kita telah pelajari pada hari ini. Lebih-lebih lagi tentang bab-bab perkahwinan, iaitu tentang apakah itu, kenapa kita perlu kahwin, dan juga apakah itu nikah.
Baiklah para pendengar dan penonton sekalian, jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform sosial media kami di Radio An-Nur, di Instagram, Facebook, YouTube dan juga TikTok untuk ikuti perkembangan semasa kami. Dan juga untuk menonton dan mendengarkan rancangan Bicara Kadi di Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Saya pengacara anda pada hari ini, Fahad Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.